Ini adalah arahan Datuk Bandar, arahan DBKM. Dia memang tak boleh berniaga. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah, sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Warga asing. Lepas tu kita di sini, saya mewakili peniaga untuk mendapatkan lesen berniaga di Paya Serdang ni. Harap pihak yang berkenaan tolong bantulah kami. Malaysia memiliki peraturan ketat terkait aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh warga asing di negara tersebut. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, warga negara asing, termasuk dari Bangladesh, dilarang menjalankan kegiatan perniagaan secara langsung tanpa izin yang sah dari pemerintah Malaysia. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi warga negara Malaysia serta memastikan bahwa sektor usaha kecil dan menengah (UKM) tetap berkembang di tangan penduduk lokal. Menurut Akta Imigresen 1959/63 dan Akta Perlesenan Perniagaan 2016, warga asing hanya diperbolehkan menjalankan usaha jika memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki izin kerja yang sah serta menjalin kemitraan dengan warga negara Malaysia sesuai regulasi yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, warga asing yang berniaga tanpa izin dapat dikenakan denda, penyitaan barang dagangan, bahkan deportasi ke negara asal. Selain itu, masyarakat lokal juga diimbau untuk tidak menyewakan atau meminjamkan lisensi perniagaan kepada warga asing, karena hal ini dapat dikenai sanksi hukum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga asing yang terlibat dalam kegiatan perniagaan di Malaysia, baik di pasar tradisional, kedai makan, hingga sektor runcit. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan warga lokal, yang merasa peluang ekonomi mereka semakin terancam oleh kehadiran pedagang asing. Banyak masyarakat Malaysia mengeluhkan bahwa persaingan usaha menjadi semakin ketat, dengan harga yang lebih murah dan jaringan bisnis yang semakin meluas di kalangan pendatang. Tapak ini semua peniaga asing berniaga, baru persatuan akan perjuangkan. Bukan kita nak pergi tolak, nak nangkap peniaga asing tu, bukan kerja kita. Kita tak ada kuasa itu. Saya kata ada pembeli ya. Dia buka kedai, ada orang beli, masyarakat support. Oh, contohlah, sayur-sayur rosak, dia ambil, orang kita tak nak ambil, dia buang, dia berniaga. Lepas tu peraih-peraih kita, yang berniaga kat flat, berniaga PPR tu, ambil sayur ni jual kat sana, atau kat pasar malam. Sikap, jangan beli, jangan bantu mereka. Kebanyakan yang mengambil dari situ. Ambil daripada warga. Ya, ada 2-3 perkara yang ambil daripada situ. Tapi takkanlah kita nak bagi tahu itu cek makan dia orang. So, yang saya nak tekankan di sini bahawa semua menteri yang memainkan peranan. Bos kena ada kat kedai, warga asing mana boleh menjaga sini? Baru saya keluar ambil anak kapal. Daripada tadi kami duduk kat sini memang tak ada. Tadi itu bila? You jangan tipu, kita daripada tadi kita tengok. Satu lebih pergi ambil kafar sampai sekarang tak ramai. Call mai. Call mai. Lagi mandi apa tu? Call. Nampak? Alasan mereka, bini pergi ambil anak pergi kafar, mereka kena jaga kedai. Jadi kat sini semua warga asing. Mana orang Malaysia kita? Orang Malaysia kita menjaga kedai makan saja, MPP kacau, MPSP kacau. Warga asing menjaga, bersepah. Siapa yang kacau? Tak ada orang kacau. Orang MPKK pun belah mereka. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Melaka, Norena Jaafar berkata, hasil soal siasat, suspek kemudian membawa pihak berkuasa memasuki kawasan rumah kongsi didiami warga asing di sebuah kawasan perumahan yang sedang dalam pembinaan di Krubong. Norena berkata suspek Bangladesh berkenaan sebelum ini diburu apabila disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak masak paket yang menjadikan ladang kelapa sawit sebagai hub pengagihan bekalan melibatkan sekurang-kurangnya di 4 kawasan tapak binaan. Selepas dapat bekalan dari pemborong, dia yang menjadi ejen akan pergi kedai runcit atau peniaga makanan di rumah kongsi tapak bina untuk jual antara 5 hingga 10 kotak bersamaan 85 hingga 170 paket. Keseluruhannya serbuan di 4 lokasi, KPDN dan JIM Melaka berjaya menyelamatkan lebih 560 kg minyak masak dianggarkan bernilai RM1,553.40. Saya meminta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan apakah tindakan yang telah atau akan diambil untuk menyelesaikan isu warga asing
yang menjalankan perniagaan tanpa lesen yang berniaga di Sarawak, terutamanya Sibu. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan untuk menjawab dalam tempoh 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Datuk Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Sibu kerana mengangkat soalan ni yang hanya bukan terkongkong di negeri di Sarawak dan Sibu, juga berleluasa di seluruh negara. Namun demikian, Kementerian KPKT telah membuat satu perkeliling yang tidak membenarkan warga asing menjalankan perniagaan kecil dan kedai runcit, dan semua permit dan lesen tidak dibenarkan untuk dikeluarkan kepada warga asing, hanya kepada warga negara Malaysia sahaja. Degil dan tidak serik. Itu situasi tepat menggambarkan tingkah laku penjaja warga asing yang masih giat menjalankan aktiviti perniagaan secara haram di sekitar ibu kota. YB Kelang juga membangkitkan isu monopoli warga asing di Pasar Besar Meru dan tiada pemantauan oleh pihak penguatkuasa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, PBT tidak pernah membenarkan mana-mana warga asing untuk memiliki lesen premis perniagaan kedai runcit, kedai makan dan di pasar-pasar. Kelulusan sewa tapak pasar awam dan pengeluaran lesen hanya diberikan kepada warga Malaysia sahaja, dan warga asing yang bekerja dengan penyewa tapak awam pasar awam tersebut mestilah mempunyai permit kerja yang sah. PBT tidak akan berkompromi dengan mana-mana tindakan penyalahgunaan lesen tapak pasar oleh penyewa tempatan, serta lesen sewaan tapak tersebut akan ditarik balik. Tadi saya telah pun tegaskan di sini, sekiranya didapati ada keadaan salah guna di mana lesen tersebut akan ditarik balik. Operasi penguatkuasaan premis sentiasa dilaksanakan oleh PBT bagi mengekang isu ini. Sebarang tindakan penahanan warga asing atau pendatang tanpa izin merupakan bidang kuasa dan pengurusan Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia. KPKT bersetuju dengan Syur Ahli Yang Berhormat untuk mengadakan koordinasi strategik yang lebih berkesan antara beberapa kementerian supaya dapat menyelesaikan isu aduan rakyat secara tuntas dan berkesan. KPKT akan sentiasa bersedia membantu dalam memudah cara isu aduan yang berlaku di luar sempadan kawasan operasi PBT. Esko Johor menegaskan tiada sebarang lesen perniagaan dikeluarkan kepada peniaga warga asing di bazar berkenaan. Dan kita juga minta jika ada sewa atas sewa, kita akan batalkan lesen tersebut dengan segeralah. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan di Bazar Ramadan di Bandar Baru Uda. Rata-rata pengunjung dan peniaga menyifatkan harga jualan stabil tahun ini. Harga biasa je, bagi saya sama je setiap tahun. Setakat ni okey lagi lah. Saya rasa kat sini memang setiap tahun memang okey lah. Kalau ikutkan harga barang, sebenarnya dia agak stabil berbanding tahun lepas. So maksudnya tak ada peningkatan yang ketara lah. The normal increase on daging. Tapi biasalah itu bila musim perayaan je memang akan naik lah. Lebih 12,000 petak jualan disediakan untuk peniaga Bazar Ramadan di 200 lokasi seluruh Johor, selain 1,555 petak Bazar Aidilfitri disediakan di 28 lokasi. Warga Pakistan dan Bangladesh membuka perniagaan khususnya kedai permaidani, perabot dan hiasan dalaman. Tidak kurang juga ada yang menguruskan pelbagai perniagaan termasuk kedai runcit, berhampiran perhentian bas dan teksi air hitam. Kebanjiran warga asing yang bebas menjalankan perniagaan ini memberi persaingan kepada peniaga tempatan. Kedai tempatan seperti yang ada dekat sini, beberapa kedai yang ada dekat sini pun tak ada orang nak pergi sebab dia orang lebih dekat dan semua benda ada, daripada beras sampai ke baju semua dia orang ada jual kat kedai dia orang tu. Jadi agak terjejas lah untuk penduduk tempatan. Warga asing untuk berniaga di sini rasa tak sesuai lah sebab harga, dari segi harga persaingannya dia lagi murah daripada kami lah yang berniaga kat sini. Dia agak kacau lah dengan apa yang kita berniaga di sini lah. Jalan. Tak ada, dalam ni tak ada rakyat Malaysia. Tengok satu customer. Cuba ini bukan wayang. Okey, terima kasih. Dia jual kan? Dalam ni you beli semua barang kan? Baik. Beli kan? Jalan. Bermakna dia jual dalam ni ya. Haji tahu ke? Bukan dah. Tahu ke? Bukan. Dia ada dalam ni.
Okey, saya nak bagi tahu yang ni tengok terlampau pandai. Dia orang nak jadi macam satu normalisasi, boleh berniaga, boleh kendalikan perniagaan. Korang ajak biadab ikut suka dia orang saja. Kita tanya elok-elok, dia beritahu apa? Jalan tak boleh masuk kan? Bapak dia main negara kan? Saya cuma bagi tahu sekarang ini satu soft reminder saja kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Warga asing ada dalam ni saja, bermakna dia kendalikan perniagaan, dia Alibaba lesen, kita tak mau tahu tauke dia ada mana. Ini adalah arahan Datuk Bandar, arahan DBKM, dia memang tak boleh berniaga. Saya dah baca tadi. Saya dah baca bahawa memang tak boleh. Kalau saya ada kuasa tangkap, saya dah tangkap. Tapi kita tak ada kuasa, kita minta immigration, kita minta DBKM. Mari tengok muka dia. Tengok muka dia. Apa? Tengok apa? Apa? You mau apa? Meniada salah lagi cakap pandai ambil dia naik kedai. Senyum. Hashtag DBKL you guys. Hashtag DBKL. Panggil dah tau ke mai. Ni kedai dia. Nama kedai. Oh, you lagi mau samseng. You salah sini duduk, you jadi samseng Datang negara orang tinggal samseng. Okey, ni saya nak beritahu. Saya nak abang, inilah yang berlaku dalam negara kita. Inilah berlaku apabila kesalahan-kesalahan ini dianggap sebagai normalisasi. Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan peraturan ini? Bagikan pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.